Isu gaji tak bayar, kelab bungkus, ini mungkin noktah terakhir untuk kemelut bola sepak kita. TMJ baru sahaja bentangkan game changer setebal 5 muka surat. Inilah pelan pay-per-view Liga Malaysia. Selama ini kita bergantung pada hak siaran televisyen tradisional yang hasilnya cukup-cukup makan. Cadangan baru? MFL perlu ada platform digital sendiri. Penyokong tak perlu langgan pakej mahal, cukup terus ke sumbernya. Kira-kiranya mudah. Sasaran 1 juta pelanggan pada kadar serendah 15 sebulan. Potensi pendapatan kasar 180 juta setahun. Selepas tolak kos operasi, VAR dan pengadil profesional, ada baki 120 juta bersih untuk diagihkan. Apa maknanya buat kelab kecil? Setiap pasukan boleh terima 5 juta tetap semusim. Malah, jika prestasi mantap dan infrastruktur dijaga, kelab boleh dapat sehingga 10 juta. Tiada lagi alasan tak ada bajet untuk bayar gaji pemain. Ini soal kebebasan kewangan. Setiap sen yang korang bayar masuk terus ke ekosistem liga, bukan ke tangan orang tengah. Dari rakyat untuk bola sepak kita, ia membina hubungan langsung antara sokongan peminat dan kelangsungan kelab. Bola kini di kaki pemegang taruh. Adakah kita sedia untuk berubah atau terus selesa dalam krisis? Korang sanggup bayar $15 sebulan demi selamatkan bola sepak kita? Komen di bawah.